ni aku rasa macam nak buat vlog. Aku tak tahu lah vlog ni jadi ke tak. Tapi tengoklah, sekarang ni pukul berapa tak nampak, 9.54. This is my little journey. Aku baru ambil Nurin dengan Yami. Sekejap aku nak pergi ambil Maria. And for today's occasion, aku bawa Triton. So guess where we going? So aku bosan-bosan. Okay, itu je. So sekarang pukul 9.54. Hai Nurin. Okay, kat sini kita ada Anna. Dan kita, itu Yami. Kita dah tambah seorang lagi ahli. Tapi jalan jam. Tengok tu dia. So sekarang pukul 11, 1 minit. Aku tak tahu pukul berapa kita akan sampai. So by the way, Mama, Yami pun ada. Ada. Okay, bye. I know. I thought it was okay guys, kami berhenti dekat Watson dan kami beli sabun dan ubat gigi. Tunjuk sikit mana sabun kita dah ubat gigi tu. Ada bonek. Kalau nak tengok, stay tuned. Ini anak aku tenji balik dah. Guys, kita dah sampai. So semua orang tengah angkat-angkat barang. Hi Mariars. And yay. Tapi tak rasa macam nak buat vlog lah. Stay tuned. Cik, wah, kereta kedua dah sampai. Cik. Jangan angkat tinggi kan, apa? Aida, aku surprise lah Aida. Tengok mana-mana, kereta kedua dah sampai. Assalamualaikum. Tengok sepak, ya Allah. Sampai dah. Apa 3 orang je kau? Sebabnya tadi kami kena horn. Hampir lah nak langgar orang. Assalamualaikum. Wey! Dia siap. Hello everyone, so since Aida seems so busy right now, I might record the whole thing. So I mean like I want to record the whole moments. Sebab Aida terlalu busy, I'm going to ambil bahagian. Sebabnya kerja je, okay? So the first thing we got ni kereta Aida, and the other one is my car. And ni rumah where we gonna stay tonight. We also get the pool in here. I mean like tepi ni ada pool. So I'm going to show you guys. Just wait and see. I will do the house tour, okay? So in this sides, we got a pool in here. As you guys can see. So there's a lot of my friends yang tengah having fun sekarang. Can everyone say hi? So we got Nana, Aina, Zahra, and also Afifa. And the other one is Sophia. And dekat atas tu, of course, gunung. I don't think so. Yang ni adalah Cerok Tok Kun. The real Cerok Tok Kun one. But I don't think this is Cerok Tok Kun. So in this section, they're having fun dekat dapur. Tada, this is Yami. Yami tengah busy goreng nugget. Yami, can you say a few words? Very yummy. If you say tak sedap, saya tampar. Yes, because we are having a fun. So Yami tengah bertungkus-lumus dekat dapur. Okay guys, cuba tengok siapa yang akan masuk pinggan kejap lagi. Emilia. Macam Tika rupanya. So, Maria, what are you doing here? Kita makan lah. Tell me. Macam orang yang pergi mandi kolam. Esok subuh, jaga esok subuh. Can you show what did you do? Okay, this is very delicious, very demure. Memang rugi lah kalau tak asyik. What are you doing, Nurin? Dia ada berbalik. Kami tidak pro. Nurin, this is not paid review. And here we got Aina and Aida. So both of them tengah busy. Buat apa? Just bakar ayam. Okay, Aida, can you say a few words? Ada pada cakap apa? Aina, can you say a few words? I don't have anything ideas. Nampak? Dia tengah
Dia tengah struggle buat ayam. Jadi satu je. Walaupun ayam tu tengah defrost. So Aida pun tengah struggle untuk bagi dia tak sejuk. Aku rasa dia lambat sebab dia beku. Bahagia pun. Satu. Video. Ni masuk pula apa? Jangan pakai tripod. Weh, sabarlah. Ni kenapa? Nampak ciri-ciri. Buat apa? Ha, ada ciri-ciri hitam. Orang paling last sekali sampai. Cepat, bye-bye kamera. Drop sekali buat. Posing. Lambai. Kawan-kawan. Dia ramainya. Nampak tak dah? Yang paling depan tu penat. Okey, sekarang kita bukit mana? Serot tak pun. Yes. Baru start je. Tapi lambat lagi. Video ni nak habis. Lepas tu kami duk rasa macam kena charge 100 lagi. Sebab keluar lambat. Weh, sini lawa. Sekarang ni kami tengah mendaki. Yang belakang tu tengah fed up, dah tak nak naik. Yang depan masih bersemangat. Emilia, baru tak sampai 10 minit naik. Apa perasaan anda? Lagi aku tunjuk jiwa jogging aku lagi. Ya. Ni jaga jalan lah. Hello, Assalamualaikum. Tunggu orang belakang kan? Dekat train tu. Enggak. Sampai tu. Tak mengoi, semangat. Semangat. Aku nak bunuh. Sikit jadi baru. Betul, belah dekat. Berani you. Oi, benar. Dia macam je dia. Tak, saya kuat lagi. Habis nak buang kat tempat aku. Nak bukit pun. Cik. Makan je. Itulah gigi ni makanan aku ni. Not my level. Set. Kami tengah mengejar yang di depan. Mengejar budak ketot. Oi, susah apa? Apa tunggu kat sungai-sungai? Ya, tiap pelagi dulu. Lagi pandah ha. Tunggu depa sembang lambat lagi sambil jalan. Tangguh pelagi yang tepi tu kau. Bukan. Nanti dok. Kalau naik atas tu Mama. Weh, sihat. Cukup sihat anu. Dia pun tak larat jalan. Nampak turun tu bawah ada ayak pergi beli. Ada tim yang dah tewas. Kita masih kuat. Kita masih kuat. Santai di posisi. Wow. Semua ketinggalan di belakang sebab tadi dia kena kacau dengan beruk. Punya apa tu? Kau. Itulah. Aku takut lah kalau aku bawa kelang phone lagi. Tadi tak terakam pula. Aku pun takut sebenarnya tadi sebab benda tu kan. Dia mula-mula dia pergi seekor, 2 ekor macam tu kan. Lepas tu tiba kan dia pun macam macam tu kan. Makin ramai datang je. Ni mangsa yang kena Melompat mat. Aku kalau boleh nak gigit tengah Aida dengan Aina dia. Tak aku nak cubit Aina. Kenapa jadi apa? Cuba menceritakan kejadian tadi. Benda tu tarik beg Emilia. Okey, lepas tu Member apa lagi? Melompat-melompat ah. Aku macam nak tendangkan semua tadi. dia mula-mula seekor 2 ekor kan. Tangga. Muka-muka Jangan tak baling ke belakang ni. Muka-muka sebelah kerau. Kau tidak sedar aku tu. Semuanya trauma. Aku yang pada nak duduk kat belakang tu kat tempat. Sekarang pukul apa? Pukul 9.35. Dan kami nak balik dah. Ni je geng-geng yang survive. Tapi tu pun sampai atas. Tu pun tak sampai atas. Sebab
Risau tak kawan yang dekat bawah. Yes. Kami risau dekat yang dekat bawah. Lawan. Amelia, apa perasaan lalu sebelah berut tadi? Aku rasa macam egg full. Tangan masuk poket padahal duduk ketak-ketak. Pun dekat sebelah pening racau. Kita nak sampai kat bawah dah. Okay, kita dekat mana sekarang? Kita dekat mana? Kita dengan minum ni. Kita menyinggung. Okay. Kita dah sampai bawah. Kita tengah order ayat tau sekarang. Kita berdua kat situ tengah berdating. 2 kilometer. Baru 2 pun aku dah. Macam aku kena, kalau aku tunjuk kat Haida ni confirm dia macam gila kau ni. Let's go, nak balik. Semua tengah duduk kalut-kalut sekarang. Tim kereta Haida. Okay, hampa tim kereta mana? Tak nak. Simpan. Okay, kata-kata driver. Simpan. Kata-kata. Oh, tak kata. Wait, aku ni dah Bateri kong. ada ni positif, ni negatif. Dah berjaya guys. Takut. Cabut perasaan Humi. Perasaan panas je ni. Amelia film dia. Amelia jangan berdebar. Tak boleh naik. Jangan down Amelia. So tadi kita ada krisis sikit sebab kereta rosak kan. Kereta tak boleh start. So sekarang ni kereta tu dah start. So kita orang nak jalan. Tapi sepanjang dia duduk start tu kami sembang dan kami tak decide lagi nak pergi mana. Mini love untuk semua viewer saya. Ataupun kita ikut. Ni penumpang kereta ni. Ya Allah. Okay, ni driver kereta ni. Lepas tu ni penumpang. Memang sempit sikit lah. Tapi we did our best. Okay. Bye sikit. Minta kejutan. Kalau dia minta kejutan, dia bilang tak apa. Kita baru habis makan dekat nasi kandak beratak noh. So sekarang ni kami nak melintas jalan untuk pergi ke Sunway. Pedekah. Aduh ya. Okay geng, dah sampai Sunway. Matahari. Hari ni saya bersama si Marias. Ni hal letak macam mana? Dia tak, aku koyak kan dia boleh koyak bagi. Koyak belah mana? Okay, hi guys. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.17 dan aku baru je hantar orang yang terakhir balik. So finally dah sampai rumah. Tengok gelap weh. So itu saja. Thank you for watching.